tidak langsung menghormati perlembagaan persekutuan, tidak mengagungkan negaranya sendiri. Ini dia, ya. Dan hari ini saya nak tekankan, saya bawa buku ini, buku sejarah UEC, ya. Cuba bayangkan, pelajar UEC sepanjang belajar menggunakan buku sejarah UEC, bukan sejarah Malaysia tapi sejarah negara China. Yang anehnya, kerajaan kita, Kementerian Pendidikan kita, Menteri Pendidikan kita daripada dulu, mulai pada 2011 ketika Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, menawarkan 17 orang guru UEC untuk dilantik sebagai guru di SJKC. Cuba bayangkan, guru yang belajar menghina negara Malaysia, menghina Sultan-Sultan dan Agung Malaysia buat tak masuk. Guru ni diletakkan sehingga hari ini menjadikan dasar kementerian bahawa guru-guru bahasa Cina di SJC adalah guru pada UEC. Jadi bagaimana, inilah dikatakan barah perpaduan. Kenapa mereka guna ini? Sebab tidak mau pelajar-pelajar UEC berjiwa Malaysia. Ini yang kita agung, ya. Kenapa begitu reaktif Kementerian Pendidikan nak lantik guru? Sepatutnya kalaulah sekarang ni guru tak cukup, boleh lantik dari UEC dengan syarat hanya sebagai guru sementara, bukan guru yang tetap. Masa yang sama boleh buat program melatih guru-guru bahasa Cina daripada sekolah menengah kebangsaan yang juga ada pelajar Cina, ada pelajar Melayu, ada Kadazan, ada IPAN. Kenapa mesti UEC saja? Ini kesilapan besar oleh Menteri Pendidikan, kesilapan besar berterusan. Padahal hari ini pelajar asrama penuh, ada 27 buat asrama penuh yang pelajarnya ambil bahasa Cina. Latih mereka. Di dalam buku ini tidak ada satu pun cerita mengenai Malaysia, ya, tak ada. Dan yang agungnya dinasti Ming cuba dilindung-lindungkan kekuatan ketamadunan kerajaan Melayu Melaka. Jadi ini yang dikatakan barah. Segala-gala yang bercorak ke Malaysia tidak dikehendaki oleh Don Zong. Apa juga kemudahan yang diberi pada SK, mereka nak, tetapi mereka masih kiblatnya ke negara China. Ya, ini buku sejarahnya, tak ada satu pun perkataan. Patutnya kalau guru buku sejarah Malaysia, kebetulan saya dulu pengarah buku teks, setiap muka kita ada apa benda, apa yang kita nak agung, apa yang kita nak latih.